Hari ini kita pergi museum negara. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Hari ini kita melawat Museum Negara. Museum Negara dibuka setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Waktu terakhir pembelian tiket untuk masuk ke museum adalah pukul 4.30 petang. Tutup raya pertama, raya kedua Aidilfitri dan juga raya pertama Aidiladha. Itu je masa tutup. Yang lain semua buka. So dekat luar ni kita nampak pameran pelbagai barangan-barangan pengangkutan seperti train diesel KTM, train steam engine KTM yang awal dahulu, ada bas mini King of the Road, lepas tu ada macam-macam lagi dekat sini. So yang ini kita boleh tanpa bayaran, kita boleh datang tengok dan ambil gambar lah macam Fazil buat ni, bergambar depan steam engine. Harga tiket sangat murah, RM2 untuk warga Malaysia dewasa, percuma untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Pakaian seragam, kalau datang budak sekolah pakai pakaian seragam pun percuma. Untuk bukan warga negara RM5 dewasa, kanak-kanak kurang daripada 6 tahun percuma, kanak-kanak 6 hingga 12 tahun RM2. Itu je harga tiket dia, tak mahal pun. Kalau nak datang boleh naik KTM komuter, LRT, monorail atau ERL, turun di stesen KL Central dan ikut laluan stesen sambungan untuk ke MRT Museum Negara, ataupun menggunakan MRT dan terus menuju ke stesen Museum Negara. Nak letak kereta dekat sini pun murah saja, RM3 untuk jam pertama dan sebahagian daripadanya. Bayaran adalah termasuk 6% SST. Di bahagian luar ada pelbagai pameran-pameran seperti perahu petala ini, perahu petala Indra, ada perahu sekoci, ada banyak lagi, ada pesawat Eagle 150B, ada coach kereta api Bukit Bendera tadi kita tengok, ada Proton Suprema, ada beberapa kereta lama kegunaan Perdana Menteri yang lama. Dan ini ruang legal, pintu masuk di hadapan. Kalau kita datang masuk tadi sebenarnya pintu belakang, yang ini pintu hadapan, tangga utama untuk masuk pintu hadapan. Naik atas sana bayar tiket dan boleh masuk ke ruang lega ini. Apabila anda masuk ke ruang lega yang besar ni, galeri yang pertama kita masuk adalah galeri A, iaitu sejarah awal pembentukan tanah ini. Galeri ini membawa kita teroka proses pembentukan muka bumi serta hayati cara hidup masyarakat awal menerusi artifak-artifak yang dipamerkan. Pengunjung juga berpeluang mengenali evolusi alat-alat batu yang digunakan sejak zaman Paleolitik hingga serta ke Neolitik. Artifak yang menarik perhatian adalah replika manusia perak atau rangka manusia tertua yang lengkap di Asia Tenggara ditemui di negara ini berusia lebih kurang 10 hingga 11,000 tahun dahulu. Galeri kedua adalah Galeri B, Kerajaan-Kerajaan Melayu. Galeri ini kita ikut sejarah perkembangan tamadun Melayu menerusi pembentukan kerajaan Melayu di seluruh Nusantara, khasnya dan kerajaan-kerajaan yang wujud di semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo. Fokus galeri ini adalah kepada kerajaan Melayu Melaka yang merupakan era kegemilangan sejarah ketamadunan Melayu Islam di rantau ini.
Selepas tu kita masuk ke galeri ketiga, iaitu galeri C, era kolonial. Galeri ni pula bawa kita untuk mempelajari sejarah era penjajahan kolonial yang berlaku di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Antara kuasa-kuasa asing yang pernah menjajah kita adalah seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun. Galeri ini kita paparkan faktor dan kesan daripada penjajahan yang telah menyaksikan perubahan terhadap aspek politik, ekonomi dan sosial masyarakat di negara. Replika bunga emas iaitu ufti yang dihantar oleh Raja-Raja Melayu di utara semenanjung Tanah Melayu kepada Raja Siam Bangkok juga merupakan antara tarikan koleksi terutama di galeri C ini pula. Kita ada replika A Famosa dan macam-macam lagi di sini. Galeri terakhir iaitu Galeri D, Malaysia Kini pula memaparkan untuk kita menyingkap sejarah gerakan awal nasionalisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh kebangsaan daripada pelbagai kaum yang berlatar belakangkan kepelbagaian fahaman politik bermula daripada campur tangan Inggeris sehingga kita capai kemerdekaan pada tahun 1957. Dalam galeri ini kita paparkan pencapaian negara selepas kemerdekaan sehingga pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan juga sedikit exhibition tentang masa kini. Antara dokumen penting yang turut dipamerkan ialah salinan awal watikah peristiharan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 Ketua Negara Malaysia. Banyak lagi barang-barang lain, artifak-artifak lain yang dipaparkan di sini juga bersama beberapa video tengkolok-tengkolok Kesultanan Negeri di Malaysia juga ada dipamerkan di sini. Baru nak kenal tengkolok ni lain-lain rupa bentuk dia, ada macam-macam nama. Dan sedikit penerangan tentang pembentukan negara Malaysia, bunga raya sebagai bunga kebangsaan, jata negara dan sebagainya. Dan hidup pelbagai kaum itu antara apa yang dipamerkan dalam galeri D, iaitu Galeri Malaysia Kini. Semoga kita terus harmoni menghadap masa hadapan, insya-Allah. Habis je 4 galeri A, B, C dan D ni, kita turun ke bawah untuk pintu keluar. Tapi sebelum tu of course lah, kita akan masuk kedai Cendera Hati. Pelbagai barangan kraft tangan ada dekat sini. Lepas tu kita sambung lawatan kita kat luar. Ada megalit dan juga batang kilirieng. Kilirieng ni batang pengumbumian. Kita ada struktur Istana Satu dekat situ. Ada contoh batuan nisan Aceh dekat juga di bawah rumah tu. Dan inilah dia lawatan kami ke Muzium Negara. So korang pun jomlah ramai-ramai ke Muzium Negara. Bye.